Seronok dapat melihat anda semua di sini hari ini. Sebelum saya bercakap tentang gencatan senjata dengan Iran, saya ada kemaskini ringkas daripada wanita pertama Amerika Syarikat. Semalam telah berlaku sabitan pertama di bawah Undang-Undang Take It Down, satu perundangan bersejarah di mana wanita pertama Melania Trump memainkan peranan penting dalam kelulusannya. Melindungi mangsa imej seksual eksplisit yang dihasilkan oleh AI tanpa kebenaran, gangguan dalam kalian dan ancaman keganasan. Ini adalah satu pencapaian besar untuk wanita pertama dan saya tahu bahawa Presiden sangat berbangga dengan usaha isterinya untuk meluluskan undang-undang penting ini yang melindungi golongan muda Amerika. Oleh itu, kami berterima kasih kepada wanita pertama atas usahanya dan berharap agar yang lain juga melaporkan sabitan bersejarah semalam. Berkaitan dengan gencatan senjata selama 2 minggu yang diumumkan oleh Presiden Trump malam tadi, ini adalah satu kemenangan untuk Amerika Syarikat yang telah dimungkinkan oleh Presiden dan tentera kita yang luar biasa. Sejak permulaan operasi kemarahan APEC, Presiden Trump telah menyatakan bahawa ini akan menjadi operasi ketenteraan selama 4 hingga 6 minggu untuk membongkar ancaman ketenteraan yang dibawa oleh rejim Iran Islam radikal. Terima kasih kepada keupayaan luar biasa para pejuang Amerika, Amerika Syarikat telah mencapai dan melebihi matlamat ketenteraan utama ini dalam hanya 38 hari. Angkatan Tentera Amerika Syarikat telah memusnahkan pangkalan industri pertahanan Iran, menghancurkan keupayaan rejim itu untuk menghasilkan senjata yang mereka dan sekutu mereka gunakan untuk mencederakan dan membunuh rakyat Amerika serta menakut-nakutkan dunia. Keupayaan Iran untuk membina dan menyimpan peluru berpandu balistik serta drone jarak jauh juga telah mundur bertahun-tahun berbanding dengan 6 minggu lalu sebelum bermulanya operasi kemarahan APEC. Kami telah memusnahkan sebahagian besar peluru berpandu balistik Iran, pelancar dan drone serangan jarak jauh dalam lebih daripada 450 serangan ke atas mereka serta kira-kira 800 serangan ke atas unit pelancar drone dan kemudahan penyimpanan Iran. Secara keseluruhan, lebih daripada 13,000 sasaran di seluruh Iran telah diserang. Sekali lagi, semua ini berlaku hanya dalam 38 hari. Sementara itu, tentera laut Iran telah dimusnahkan sepenuhnya. Amerika Syarikat telah memusnahkan lebih daripada 150 kapal tentera laut secara keseluruhan, termasuk 16 kelas kapal perang Iran secara keseluruhan. Walaupun sebelum ini merupakan kuasa kapal selam terbesar di Timur Tengah, Iran kini tidak mempunyai sebarang kapal selam. 97% daripada bekalan besar, lebih 5,000 periuk api laut milik Iran juga telah menjadi sasaran dan dimusnahkan. Pentera udara Iran kini tidak lagi berfungsi dan tidak relevan dari segi operasi selepas Amerika Syarikat menguasai sepenuhnya ruang udara negara itu selama beberapa minggu berturut-turut. Untuk menekankan kepentingan perkara ini, sebelum operasi kemarahan APEC, tentera udara Iran biasanya melakukan antara 30 hingga 100 penerbangan setiap hari. Hari ini jumlah itu adalah sifar. Keupayaan Iran untuk membiayai dan menyokong proksi pengganasnya telah berkurangan dengan ketara. Pada masa ini, Iran tidak lagi boleh mengedarkan senjata kepada proksi mereka di rantau ini. Dan yang lebih penting, Iran tidak akan dapat memperoleh senjata nuklear. Sebelum operasi yang berjaya ini, Iran secara agresif telah memperluaskan arsenal peluru berpandu balistik jarak dekat mereka. Dengan senjata-senjata ini dan tentera lautnya, mereka cuba membina kekuatan ketenteraan di sekeliling negara mereka untuk mencipta ancaman serta-merta yang mengancam kelangsungan hidup terhadap aset-aset ketenteraan Amerika Syarikat di Timur Tengah, terhadap sekutu-sekutu dan akhirnya kepada dunia bebas. Iran mengikuti strategi yang berbahaya dan agresif ini atas satu sebab, untuk mengekalkan dunia sebagai tebusan kepada cita-cita pengganas mereka. Orang Iran berniat menggunakan keupayaan mereka yang dipertingkatkan sebagai perisai untuk mencapai matlamat utama mereka, membina bom nuklear di dalam negara. Tetapi rancangan pembunuhan dan kejahatan mereka telah dimusnahkan bersama dengan tentera mereka, program nuklear dan sebahagian besar kepimpinan, termasuk bekas pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Struktur arahan dan kawalan mereka telah diganggu selepas diserang lebih daripada 2,000 kali. Ramai pemimpin yang masih tinggal kini lumpuh ketakutan dan tidak lagi menikmati kebebasan untuk bergerak di seluruh negara atau berkumpul secara terbuka. Terima kasih kepada keunggulan luar biasa para pahlawan kita di bawah arahan Panglima tertinggi, dunia baru sahaja menyaksikan satu kejayaan ketenteraan yang pantas dan berjaya dalam sejarah.
Presiden Trump telah memulakan operasi kemarahan epik dengan matlamat ketenteraan strategik dan Amerika Syarikat jelas telah mencapainya. Sambil kita meraihkan kemajuan ini, kita juga mengingati dan memberi penghormatan kepada 13 wira Amerika yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam usaha mulia ini. Saya tahu bahawa Presiden Trump dan seluruh negara menghormati pengorbanan tertinggi mereka dan kita tidak akan pernah melupakan mereka. Semoga Tuhan memberkati keluarga mereka. Usaha berani semua anggota Angkatan Tentera kita yang luar biasa telah memberikan pengaruh maksimum kepada Presiden Amerika Syarikat, membolehkan beliau dan pasukan kepimpinannya mengambil bahagian dalam rundingan sukar dalam beberapa minggu kebelakangan ini yang kini telah membuka jalan kepada penyelesaian yang berbeza secara diplomatik dan untuk keamanan yang berkekalan di Timur Tengah. Tekanan maksimum daripada Presiden dan pengaruh yang dicipta oleh kejayaan operasi kemarahan epik telah menyebabkan rejim Iran meminta dan akhirnya bersetuju dengan cadangan benjatan senjata dengan Amerika Syarikat. Iran tidak lagi dapat bertolak ansur untuk terus dibom atau mengambil risiko terhadap apa yang mungkin berlaku selepas tarikh akhir jam 8 malam yang ditetapkan oleh Presiden Trump malam tadi. Iran telah bersetuju untuk membuka Selat Hormuz dan seperti yang dikatakan oleh Presiden, kami telah menerima satu cadangan daripada pihak Iran yang dianggap sebagai asas yang boleh diterima untuk rundingan. Saya melihat banyak liputan yang tidak tepat hari ini oleh media mengenai rundingan dan rancangan ini. Jadi, biar saya jelaskan dan betulkan rekod. Pihak Iran pada asalnya mengemukakan 1/10 perkara yang pada asasnya tidak serius, tidak boleh diterima dan telah ditolak sepenuhnya. Ia secara literal telah dibuang ke dalam tong sampah oleh Presiden Trump dan pasukan perundingannya. Banyak media dalam bilik ini telah melaporkan secara salah bahawa ia akan boleh diterima oleh Amerika Syarikat dan itu adalah tidak benar. Dengan tarikh akhir Presiden yang semakin hampir dan Angkatan Tentera Amerika Syarikat memusnahkan Iran sepenuhnya setiap jam yang berlalu, rejim itu mengakui realiti kepada pasukan perundingan. Mereka mengemukakan satu pelan yang lebih munasabah, benar-benar berbeza dan diringkaskan kepada Presiden dan pasukannya. Presiden Trump dan pasukannya memutuskan bahawa pelan baru yang telah diubah suai itu adalah asas yang boleh diterima untuk berunding dan menyelaraskannya dengan cadangan 15 perkara kita sendiri. Garis merah Presiden iaitu pelahiran pengayaan semula Iran di Iran tidak berubah dan hasilnya. Idea bahawa Presiden Trump akan menerima senarai kehendak Iran sebagai satu perjanjian adalah benar-benar tidak masuk akal. Presiden hanya akan membuat perjanjian yang memenuhi kepentingan terbaik Amerika Syarikat. Dan beliau serta pasukan perundingannya akan menumpukan usaha itu dalam 2 minggu akan datang selagi Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sebarang had atau kelewatan. Rundingan luar biasa ini, walaupun sangat sensitif dan kompleks, akan berlangsung secara tertutup sepanjang 2 minggu akan datang. Saya sangat menasihatkan media supaya tidak menyiarkan naratif yang tidak berasaskan fakta. Apa yang Iran katakan secara terbuka atau sampaikan kepada anda semua di media sangat berbeza daripada apa yang mereka komunikasikan kepada Amerika Syarikat, kepada Presiden dan pasukannya secara tertutup. Jangan sekali-kali memandang rendah keupayaan Presiden Trump untuk memajukan kepentingan Amerika dengan jayanya dan menjadi perantara keamanan. Presiden Trump mempunyai rekod yang terbukti dalam mendapatkan perjanjian yang baik bagi pihak Amerika Syarikat dan rakyat Amerika. Dan beliau hanya akan menerima perjanjian yang mengutamakan Amerika. Dengan itu, saya akan menjawab soalan-soalan anda. Saya tahu anda mempunyai banyak soalan hari ini. Bersama kita ialah Shane Harris dari AMAC Newsline. Shane, terima kasih kerana datang. Boleh mula? Ya, terima kasih kerana menjemput saya, Caroline. Saya ada 2 soalan. Selepas pengumuman gencatan senjata, jika ini adalah pengakhiran permusuhan di Iran, apakah mesej Presiden kepada rakyat Amerika tentang apa yang telah dicapai untuk negara dengan operasi Epic Fury? Saya rasa saya sudah menyentuh sebahagian besar perkara itu dalam komen awal saya. 6 minggu lalu, Presiden memandang terus ke mata rakyat Amerika dan berkata bahawa beliau melancarkan operasi ini untuk menghapuskan ancaman yang bakal berlaku yang dibawa oleh Iran. Dan ancaman itu kini sebahagian besarnya telah dimusnahkan. Tentera laut mereka, peluru berpandu mereka, industri pertahanan mereka dan rancangan mereka untuk membina bom nuklear tidak akan dibenarkan lagi. Terima kasih kepada kejayaan luar biasa operasi kemarahan epik dalam tempoh 38 hari yang lalu. Itu telah benar-benar dicapai dan kini kita memasuki fasa seterusnya, rundingan untuk menetapkan beberapa butiran penting. Dan siapa tahu, mungkin untuk menjadi perantara satu perjanjian yang membawa keamanan berkekalan di Timur Tengah. Dan yang kedua, apakah mesej Presiden kepada warga emas Amerika yang lebih ramai keluar mundi dan boleh menjadi penentu dalam pilihan raya pertengahan penggal akan datang? Baiklah, Presiden sangat menyayangi warga emas kita di seluruh negara. Dan seperti yang anda tahu, Presiden telah meluluskan Working Families Tax Cut tahun lepas yang telah mengurangkan cukai jaminan sosial dengan banyak untuk warga emas kita. Dengan Working Families Tax Cut, hampir 90% warga emas tidak perlu membayar cukai ke atas jaminan sosial.
Kemenangan besar untuk warga emas kelas pertengahan dan keluarga pekerja. Tiada cukai untuk tip dan kerja lebih masa. Minggu depan adalah tarikh akhir untuk cukai pendapatan. Anda semua akan mendengar daripada Presiden tentang bagaimana dasar-dasarnya telah memberi manfaat kepada rakyat dan saya berbangga untuk memaklumkan bahawa beliau akan melawat negeri Nevada dan Arizona minggu depan untuk mengetengahkan pencapaian bersejarah ini sepanjang minggu tersebut. Terima kasih kerana berada di sini, Shane, Gabe. Media kerajaan Iran melaporkan bahawa Iran telah menutup Selat Hormuz hari ini sebagai tindak balas terhadap serangan Israel ke atas Lubnan. Apakah respons Rumah Putih terhadap perkara ini? Dan anda baru saja menyenaraikan banyak kejayaan ketenteraan, saya faham itu. Tetapi dari segi strategi, bagaimana kerajaan berhujah bahawa Iran tidak mempunyai lebih banyak pengaruh ekonomi sekarang berbanding sebelum permulaan. Berkaitan dengan laporan pertama yang disiarkan oleh media kerajaan Iran, Presiden telah dimaklumkan sebelum saya naik ke podium. Ini tidak boleh diterima dan sekali lagi, apa yang mereka katakan secara terbuka berbeza dengan apa yang mereka katakan secara peribadi. Kami telah melihat peningkatan trafik di selat hari ini dan saya ingin menegaskan semula tuntutan Presiden bahawa Selat Hormuz dibuka semula dengan segera dan secara selamat. Itulah jangkaan beliau dan telah pun dinyatakan secara peribadi bahawa itulah yang sepatutnya berlaku dan bahawa laporan awam tersebut adalah palsu. Caroline, Presiden telah mengancam semalam bahawa akan berlakunya pengakhiran sebuah tamadun sekiranya tiada perjanjian gencatan senjata dicapai. Memandangkan pemimpin Iran sebelum ini pernah berkata mati kepada Amerika, menyapu sesuai untuk Presiden Amerika Syarikat menggunakan bahasa sebegitu apabila bercakap mengenai sasaran awam. Dan adakah Presiden sedang menyejek Islam apabila menamatkan hantaran beliau di Truth Social hujung minggu lalu dengan segala puji bagi Allah? Bukankah itu akan menyinggung sekutu-sekutu Muslim di seluruh dunia? Baiklah, saya faham soalan mengenai retorik Presiden, tetapi apa yang paling penting bagi beliau ialah hasilnya. Dan sebenarnya, retorik beliau yang sangat tegas serta gaya rundingan yang kukuh itulah yang membawa kepada hasil yang anda semua saksikan hari ini. Iran secara terbuka mengakui malam tadi bahawa mereka mahukan gencatan senjata ini dengan Amerika Syarikat kerana mereka tidak lagi sanggup menahan pengeboman daripada angkatan tentera kita yang kuat dan berbahaya. Berjanji untuk membuka semula Selat Hormuz, yang mana Presiden akan meminta mereka bertanggungjawab dan kerajaan memantau dengan teliti secara masa nyata. Pertama sekali, bukankah dunia sepatutnya mengambil serius kata-kata beliau? Dunia harus menghormati dan mendengar kata-kata beliau, memahami bahawa Presiden sentiasa lebih berminat dengan hasilnya. Dan yang berundur adalah orang Iran, bukan Presiden Trump. Dia berkata mereka akan menghadapi akibat yang serius seperti yang anda gambarkan sehingga tarikh akhir jam 8 malam jika mereka tidak membuka semula Selat Hormuz. Dan apa yang mereka lakukan malam tadi? Mereka bersetuju untuk membuka semula Selat Hormuz. Presiden Trump ingin melihat Lubnan dalam perjanjian damai itu kerana serangan Israel ke atas Lubnan telah meningkat hari ini, menyebabkan berpuluh-puluh mangsa. Sudah tentu, Lubnan tidak termasuk dalam gencatan senjata itu. Perkara ini telah dimaklumkan kepada semua pihak yang terlibat. Perdana Menteri Netanyahu telah menyatakan sokongan kepada gencatan senjata dan usaha Amerika Syarikat semalam dan memberi jaminan kepada Presiden bahawa mereka akan terus menjadi rakan kongsi yang berguna dalam 2 minggu akan datang. Adakah terdapat sebarang kemungkinan, walau bagaimanapun, Presiden ingin melihat Lubnan dimasukkan pada masa akan datang, memandangkan ia nampaknya sedang menyebabkan atau berpotensi menjejaskan gencatan senjata Lubnan? Sekali lagi, saya pasti perkara ini akan terus dibincangkan antara Perdana Menteri Netanyahu, Amerika Syarikat, Israel dan semua pihak yang terlibat. Tetapi buat masa ini, mereka tidak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata. Jeff? Terima kasih, Kerwin. Adakah Amerika Syarikat akan mengambil bahagian dalam rundingan dengan Iran di Islamabad pada hari Jumaat? Saya boleh mengumumkan bahawa Presiden akan menghantar pasukan perundingannya yang diketuai oleh Naib Presiden J.D. Vance, oleh utusan khas Witkoff dan Encik Kushner ke Islamabad hujung minggu ini. Pusingan pertama akan berlangsung pada pagi Sabtu waktu tempatan dan kami amat menantikan mesyuarat secara bersemuka ini. Dan apakah peranan yang Presiden lihat untuk Himaywa dalam pemantauan dan bantuan di Selat Hormuz pada masa akan datang? Presiden telah mengulas perkara ini awal pagi tadi. Kami akan terus memantau dengan sangat teliti. Kami akan membantu setakat yang mampu, tetapi kami berharap Iran yang akan melakukannya dan Presiden telah menjelaskan perkara itu dengan sangat jelas. Seperti yang dinyatakan dalam kenyataannya semalam, gencatan senjata bergantung kepada pembukaan semula Selat Hormuz secara selamat. Keputusan ini telah dibuat malam tadi. Malam ini kami faham ia memerlukan masa, tetapi itulah harapan Presiden dan beliau akan menuntut perkara itu daripada semua orang.
Sudah tentu, dengan blazer hijau itu. Terima kasih banyak. Sudah tentu, dan kemudian di hadapan Anda. Tetapi Andrew, Anda boleh teruskan. Anda tidak memakai hijau. Blazer klasik ini sangat cantik dan potongannya sangat kemas. Jadi berkaitan dengan retorik Presiden, apabila Amerika Syarikat menyerang Iraq pada tahun 2003, George W. Bush berkata dalam satu mesej kepada rakyat Iraq bahawa kempen ketenteraan itu ditujukan kepada lelaki-lelaki yang tidak mematuhi undang-undang yang memerintah negara anda dan bukan terhadap anda semua. Semalam Presiden mengancam untuk memusnahkan seluruh tamadun Iran. Seluruh tamadunnya, bukan sahaja kerajaan Iran, tetapi juga tamadun Iran dan rakyat Iran. Amerika telah menjadi pemimpin moral sepanjang sebahagian besar sejarahnya dengan berperang menentang kerajaan-kerajaan lain, bukan menentang tamadun-tamadun. Bagaimana Presiden boleh mendakwa bahawa Amerika suatu hari nanti boleh mempunyai keunggulan moral jika beliau mengancam untuk memusnahkan tamadun dan tidak menggambarkan peperangan sebagai perjuangan menentang kerajaan-kerajaan lain? Andrew, saya rasa awak patut perhatikan tindakan Presiden ini sepanjang 6 minggu yang lalu dan juga tindakan lelaki dan wanita berani dalam Angkatan Tentera Amerika Syarikat yang pada dasarnya telah menghapuskan tentera sebuah rejim Islam yang melanggar undang-undang, yang telah menjerit mati kepada Amerika selama 47 tahun dan telah membunuh serta mencacatkan ribuan askar Amerika sepanjang 5 dekad yang lalu. Presiden itu tanpa ragu mempunyai keunggulan moral berbanding rejim pengganas Iran dan mencadangkan sebaliknya adalah sejujurnya satu penghinaan. Dengan segala hormat, tidak. Dengan segala hormat. Silakan. Baiklah, memandangkan apa yang telah kita lihat hari ini di Lubnan dan peningkatan serangan oleh Israel, adakah terdapat sebarang kebimbangan bahawa Netanyahu sedang cuba untuk menamakan gencatan senjata? Presiden telah berbincang dengan Perdana Menteri Netanyahu malam tadi dan dalam perbualan peribadi itu, Netanyahu secara terbuka mengulangi sokongannya kepada Presiden dan bahawa Israel terus menjadi sekutu serta rakan kongsi utama Amerika Syarikat. Mereka telah menjadi rakan kongsi yang luar biasa dalam 6 minggu terakhir dan kami berterima kasih atas usaha heroik mereka. Presiden telah mengadakan perbualan itu malam tadi dan perkara ini telah diumumkan secara terbuka kepada dunia. Hanya untuk membuat susulan? Teruskan. Terima kasih. Caroline, saya ada satu soalan untuk awak tentang Iran dan juga satu soalan tentang Undang-Undang Marwah. Sudah tentu. Mengenai Iran, dikatakan bahawa gencatan senjata berlaku selepas campur tangan dua faktor yang tidak dijangka, J.D. Vance dan China. Apakah peranan pihak-pihak ini dalam memeterai perjanjian itu? Naib Presiden Vance memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini sejak awal lagi. Beliau sudah tentu adalah orang kanan Presiden. Beliau adalah Naib Presiden Amerika Syarikat. Beliau telah mengambil bahagian dalam semua perbincangan dan kini akan mengetuai fasa baharu rundingan ini. Di Islamabad lewat minggu ini berkaitan dengan China, terdapat perbincangan yang berlaku antara peringkat tertinggi kerajaan kami dan kerajaan China. Presiden sangat menghormati Presiden Xi. Terima kasih. Dalam bekerjasama dengan beliau dan negara itu, beliau sangat menantikan untuk melawat China dalam beberapa minggu sahaja lagi. Dan mengenai Dignity Act, ia semakin mendapat sokongan di Kongres dan akan memberi manfaat kepada beberapa pendatang tanpa izin di negara ini sebagai satu jalan ke arah kewarganegaraan. Apakah pendirian Rumah Putih mengenai undang-undang ini dan adakah Presiden akan menandatanganinya jika ia sampai ke mejanya? Sejujurnya, saya belum berbincang dengan Presiden mengenai undang-undang ini. Saya akan berbincang dan kami akan memberikan pendirian rasmi kami mengenai perkara ini secepat mungkin. Sama-sama teruskan. Presiden mencadangkan dalam satu temu bual hari ini bahawa beliau akan menyokong tindakan bersama antara Amerika Syarikat dan Iran untuk mengenakan tol ke atas kapal-kapal di selat tersebut. Adakah beliau percaya bahawa Amerika Syarikat patut mendapat keuntungan daripada Selat Hormuz? Ia adalah satu idea yang dicadangkan oleh Presiden seperti yang anda tahu dan akan dibincangkan dalam 2 minggu akan datang. Tetapi keutamaan segera Presiden adalah pembukaan semula selat itu tanpa sebarang had, sama ada melalui tol atau apa-apa cara lain. Dan mengenai uranium yang sangat diperkaya, adakah Iran memberi sebarang petunjuk kepada kerajaan bahawa mereka akan menyerahkan uranium yang diperkaya itu begitu sahaja? Atau adakah ini satu jangkaan Presiden bahawa beliau perlu menghantar tentera darat untuk mencapai perkara itu? Ini adalah keutamaan utama bagi Presiden dan pasukan perundingannya ketika mereka bersiap untuk pusingan seterusnya, rundingan. Dan seperti yang saya katakan, itu adalah garis merah yang Presiden tidak akan berundur. Dan beliau komited untuk memastikan perkara itu berlaku. Kami berharap ia dapat dicapai melalui diplomasi. Tetapi adakah mereka memberi sebarang petunjuk bahawa mereka akan mengubahnya? Mereka ada? Ya. Sarah, Trevor.
Berita dari Iran menunjukkan bahawa pertahanan udara telah diaktifkan di beberapa bandar dan letupan telah didengari di Isfahan. Siapa yang sedang menopang Iran pada saat ini? Adakah laporan ini dari beberapa minit yang lalu? Ya, okey. Jadi sudah tentu, saya perlu kembali dan semak dengan pasukan keselamatan negara. Saya akan uruskan perkara ini sekarang dan akan dapatkan jawapan untuk anda semua. Dan hanya untuk kembali kepada isu tamadun yang kita bincangkan tadi. Sekali lagi, saya belum melihat laporan-laporan itu dan saya tidak sedang menyemaknya. Bukan kerana tidak percaya, Trevor, tetapi saya mahu semak dengan pakar-pakar. Saya hanya ingin katakan dan saya ulangi kepada Naib Presiden pagi ini. Ini adalah gencatan senjata yang rapuh. Gencatan senjata sememangnya rapuh. Kita telah melihat perkara ini berkaitan dengan perang 12 hari antara Iran dan Israel tahun lepas. Kadang-kadang ia mengambil masa untuk gencatan senjata ini benar-benar berkuat kuasa sepenuhnya. Dan salah satu hasil daripada operasi Furia Epica ialah kami telah membongkar sepenuhnya pusat perintah dan kawalan Iran yang menyukarkan mereka untuk menyampaikan mesej sepanjang rantaian. Jadi kami faham perkara itu. Saya ingin meminta sedikit kesabaran, tetapi sudah tentu kami mahu melihat gencatan senjata dilaksanakan dan dihormati oleh semua pihak secepat mungkin. Terima kasih. Bagaimana pula dengan orang Amerika? Pentadbiran Presiden sejak Ronald Reagan telah menyuarakan idea bahawa perang nuklear tidak boleh dimenangi dan tidak sepatutnya berlaku sama sekali. Itu masih lagi pandangan pentadbiran ini, mengambil kira komen Presiden mengenai tamadun. Pendapat kami tentang dasar ini tidak berubah, Heidi. Carol? Carol. Terima kasih, Carol. Memandangkan betapa seriusnya apa yang dia katakan semalam, apa pemahaman anda tentang maksud dia apabila dia berkata tamadun akan dihapuskan? Saya rasa itu adalah satu ancaman yang sangat-sangat kuat daripada Presiden Amerika Syarikat yang menyebabkan rejim Iran mengalah untuk meminta gencatan senjata dan bersetuju untuk membuka semula Selat Hormuz. Ia adalah satu ancaman yang sangat kuat yang membawa hasil dan seperti yang dinyatakan oleh Setiausaha Perang di Pentagon pagi ini, ia bukanlah satu ancaman kosong. Pentagon sudah mempunyai senarai sasaran yang siap pada jam 8 malam semalam sekiranya rejim Iran tidak bersetuju untuk membuka selat itu. Apa yang mereka lakukan? Dan kita patut bersyukur. Terima kasih untuk itu. Saya sebagai panduan moral di dunia memandangkan dia. Rakan sekerja anda Andrew telah menanyakan soalan yang sama sebelum ini dan saya ulangi. Sebarang insinuasi dalam bilik ini bahawa Iran mempunyai kelebihan moral berbanding Amerika Syarikat adalah satu penghinaan memandangkan kekejaman yang telah mereka lakukan. Nem? Memandangkan kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap rakyat kita dan angkatan tentera kita sepanjang 5 dekad yang lalu. John, sila teruskan. Terima kasih, sangat dihargai Langge. Saya ada dua soalan untuk anda. Salah satunya adalah mengenai kenyataan bersama yang dikeluarkan awal pagi tadi oleh Sekutu Eropah, Amerika Syarikat dan NATO. Dan dalam kenyataan bersama itu mereka menyebut tentang Selat Hormuz. Kerajaan-kerajaan kami akan menyumbang untuk memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Apakah reaksi kerajaan terhadap kenyataan bersama ini? Adakah ini akan meredakan keadaan apabila Presiden bertemu dengan Setiausaha Agung NATO sedikit lewat petang ini? Saya ada petikan daripada Presiden Amerika Syarikat mengenai NATO untuk dikongsi dengan anda semua. Mereka telah diuji dan gagal. Adalah menyediakan bahawa NATO telah membelakangi rakyat Amerika dalam 6 minggu terakhir, sedangkan rakyat Amerika yang membiayai pertahanan mereka. Seperti yang anda tahu, Presiden Trump akan bertemu dengan Setiausaha Ruth dalam beberapa jam lagi di Rumah Putih dan saya tahu beliau sangat menantikan untuk berbincang secara jujur dan terbuka dengannya. Dan kedua, berkaitan dengan konflik ini, seperti yang anda nyatakan, Presiden Trump berkata bahawa telah berlaku perubahan rejim selepas 38 hari. Adakah perubahan rejim itu membawa lebih banyak kebebasan kepada rakyat Iran? Saya rasa itu adalah soalan yang ditanya terlalu awal, John, dan kami berharap itulah keadaannya. Tetapi itu adalah sesuatu yang masih belum berlaku. Puan Carolyn. Amin. Carolyn, mengenai kutipan tol Iran di Selat Hormuz, saya dengar awak sebut beberapa garis merah yang ditetapkan oleh Presiden. Tapi saya tak dengar yang kutipan tol di selat itu adalah satu garis merah. Adakah boleh diterima oleh Amerika Syarikat pada akhirnya jika orang Iran berjaya mengenakan kutipan di Selat Hormuz? Saya rasa Presiden sangat jelas dan mudah dalam bahasanya malam tadi dalam hantaran beliau di Truth Social, di mana beliau berkata bahawa gencatan senjata ini tertakluk kepada pembukaan semula Selat Hormuz secara bebas, selamat dan serta-merta. Itu adalah bahasa yang sangat jelas dan harus ditafsirkan secara literal. Maksudnya? Percuma. Carrie, teruskan. Ya, tanpa sekatan, termasuk tol. Ya, Carrie. Ada kemaskini ringkas mengenai kutipan tol. Mengapa Amerika Syarikat membenarkan Iran mengenakan tol di Selat Hormuz? Ini ialah sesuatu yang telah kami bantah sejak beberapa tahun lalu.
Saya ulangi, bukannya kami telah mengatakan bahawa kami menerimanya secara muktamad. Perkongsian itu adalah cadangan daripada Presiden, tetapi beliau menyatakan malam tadi bahawa beliau mahu melihat selat itu dibuka semula dengan segera, tanpa sebarang sekatan. Dan itulah yang akan kami tuntut daripada mereka. Baiklah, ya betul. Dan soalan kedua. Saya ada keluarga dan kawan-kawan di Iran. Saya sendiri orang Iran dan saya telah berbual dengan mereka semasa gangguan bekalan elektrik. Semalam salah seorang ahli keluarga saya mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Jadi apakah mesej yang patut kita sampaikan kepada rakyat Iran yang bertanya kepada saya apa yang perlu dilakukan sekarang? Dan bagaimana untuk kekal selamat kerana mereka benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan? Saya rasa keutamaan Presiden dan saya sebagai jurucakap beliau adalah untuk memastikan mesej yang jelas disampaikan kepada rakyat Amerika. Itulah tugas saya hari ini. Berkaitan dengan rakyat Iran, Presiden telah menghapuskan ancaman yang bakal berlaku yang dibawa oleh tentera mereka terhadap Amerika Syarikat, sekutu-sekutu kita dan pasukan kita di rantau tersebut. Dan sudah tentu, seperti yang telah lama dikatakan oleh Presiden, beliau berharap Iran akan menjadi sebuah negara yang aman dan makmur. Kita sedang memasuki pusingan rundingan ini untuk cuba mencapai satu persetujuan dengan rejim baru ini yang akan membawa kestabilan jangka panjang di Timur Tengah. Tunggu, tapi dia kata mereka sepatutnya tinggal di dalam rumah dan juga mengambil kembali negara mereka. Jadi ada percanggahan di situ kan? Jadi bagaimana anda menangani perkara ini? Kita memasuki pusingan rundingan seterusnya dengan sisa-sisa rejim dan mereka yang sedang kita ajak berbincang untuk mencapai keamanan jangka panjang untuk seluruh rantau, termasuk juga orang Iran. Caroline, yang berbaju biru, silakan. Ya. Terima kasih, Caroline. Rumah Putih telah menyiarkan kenyataan kerajaan Iran bahawa laluan di selat itu akan diselaraskan dengan Angkatan Tentera Iran. Mulai hari ini, siapa yang mengawal Selat Hormuz? Sekali lagi, kenyataan-kenyataan ini dikeluarkan 12 jam yang lalu. Kami berharap selat itu akan dibuka dengan segera. Seperti yang saya katakan sebelum ini, kami telah melihat peningkatan trafik di selat itu dan ia adalah sesuatu yang kami pantau secara berterusan dari hari ke hari. Satu soalan lagi. Siapa yang mengawal selat itu sekarang? Ada satu soalan mengenai pengusiran pegawai Iran dan kemudian mengenai rundingan. Tetapi terdapat kebimbangan keselamatan mengenai naib Presiden Vance. Dalam rundingan damai, Stacey Whitcomb, Jared Kushner, mengenai pengusiran anak saudara perempuan Jenderal Soleimani, kerajaan Trump merancang untuk mengusirnya. Atau saudara mara atau ahli keluarga pegawai Iran yang berada di Amerika Syarikat. Sudah tentu sesiapa yang berada di sini melalui penipuan. Saya faham bahawa salah seorang yang visanya telah dibatalkan oleh Setiausaha Rubio dan telah dihantar pulang oleh ICE telah mengemukakan permohonan suaka secara palsu. Itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Amerika Syarikat. Mana-mana individu di sini secara haram atau melalui penipuan tertakluk kepada Undang-Undang Imigresen kami dan akan diusir. Saya tahu ini adalah keutamaan utama untuk jabatan negara yang bekerjasama dengan Jabatan Keselamatan. Mengenai keselamatan naib Presiden, kami mempercayai Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat dalam usaha mereka untuk memastikan naib Presiden dan pasukan rundingan selamat. Mereka melakukan kerja yang hebat dan kami mempercayai mereka untuk itu. Caroline, di belakang sana boleh bercakap. Terima kasih, Caroline. Presiden berkata Cuba adalah yang seterusnya. Apakah pesanan kepada rakyat Amerika mengenai Cuba dan apa yang boleh rakyat Cuba harapkan daripada perkara ini? Apabila Presiden Trump berkata begitu dan menjelaskan selepas kenyataan itu, apa yang beliau maksudkan ialah rejim Cuba ditakdirkan untuk tumbang. Negara mereka sangat lemah. Mereka berada dalam kedudukan ekonomi yang sangat rapuh, jelas sekali dari segi kewangan. Rakyat Cuba sudah muak dengan kerajaan mereka dan memang patut pun. Dan perbincangan serta perbualan ini terus berlaku di peringkat tertinggi kerajaan kami. Saya tiada sebarang kemaskini atau pengumuman untuk anda hari ini berkaitan dasar terhadap Cuba. Caroline, hai. Terima kasih, Caroline. Setiausaha Hegseth menyatakan pagi ini bahawa tentera Amerika akan kekal di rantau tersebut. Apa yang boleh dijangkakan daripada tentera Amerika di kawasan operasi dalam 2 minggu akan datang dan seterusnya? Untuk maklumat khusus mengenai sumber di Timur Tengah, sila rujuk Pentagon. Pertimbangkan apa yang telah dikatakan oleh Setiausaha dan apa yang telah ditegaskan semula oleh Presiden secara peribadi bahawa kita tidak akan menggerakkan apa-apa dengan serta-merta. Ini adalah gencatan senjata selama 2 minggu dan kami percaya bahawa pada akhirnya ia akan menghasilkan perjanjian yang baik antara Amerika Syarikat dan Iran. Tetapi kita akan pastikan bahawa angkatan tentera kita sentiasa bersiap sedia. Panglima tertinggi, saya akan mahu beberapa lagi di bahagian belakang. Sudah tentu, terima kasih. Tapi saya... Tiada apa-apa, saya akan jawab. Terima kasih. Mengenai NATO, adakah anda tahu sama ada Amerika Syarikat masih mempertimbangkan untuk berundur? Adakah itu masih satu kemungkinan yang nyata?
Itu adalah sesuatu yang telah dibincangkan oleh Presiden dan beliau akan membincangkan perkara itu dalam beberapa jam lagi bersama Setiausaha Agung Ruta. Dan mungkin anda semua akan mendengar terus daripada beliau selepas mesyuarat itu petang ini juga. Terima kasih semua.